pada 12 Julai beberapa bulan yang lepas ni, kita ada buat satu sistem aquaponics yang basic lah, kira yang paling simple sekali lah. 3 hari kemudian kita boleh nampak percambahan benih-benih kangkung. Kita boleh lihat yang bayam Brazil pun dah semakin sihat, dan pokok salad kita pun semakin sihat. Bila kita tengok kualiti air pun masih lagi bagus dan ikan sihat jugalah. Seminggu selepas tu kita boleh nampak dia punya pertumbuhan, dia punya pembesaran anak-anak pokok yang kita tanam tu. Tengok kangkung pun dah besar sikit, Brazilian spinach pun dah semakin sihat, daun kesum pun semakin bagus. Kita kehilangan satu pokok kucai tapi satu lagi masih lagi okey. Kualiti air pun cantik jugalah. 3 hari kemudian kita nampak memang lagi lebatlah dia punya pertumbuhan sayur daun kita, tapi ada nampak dia kuning sikit. Ini adalah sebab kerana tak cukup nutrien. So kita boleh nampak bayam Brazil, kangkung dengan daun salad ni semakin kekuningan. So apa yang kita buat is kita tambahlah sikit seaweed extract ataupun cecair rumpai laut ni dalam bentuk cecair tu. So kita tambah satu tudung botol penuh lah. Rumpai laut ni memang tak akan ada kesan yang negatif kepada ikan kita, dan dia selamat lah, dia organik. Tengok beberapa hari kemudian dah kembali ke hijauan dia. Daripada kuning hari tu kan, kita tengok sekarang dah semakin hijau dan semakin segar nampak dia. So memang kekurangan nutrien lah. So kalau kita buat sistem-sistem yang kecil macam ni, kita kena selalu pantau dia punya keperluan nutrien lah. So bila kita nampak kekuningan tu, kita carilah seaweed extract dalam bentuk cecair, kita tambah. Dia memang selamat untuk sistem ni. Selepas dalam 25 hari dah cukup lah, kita boleh start tuai dia punya hasil dia. So hari ni kita tuai bayam Brazil dan kita tuai kangkung, dan kita akan masak lah. Bayam Brazil tu kita akan masak omelette bayam Brazil, dan kangkung ni seperti biasa lah, kita masak nasi goreng homegrown lah. Sebenarnya satu sistem yang kecil saja macam ni, kita dah boleh prepare, kita dah boleh buat masak beberapa hidangan lah. Dan lebih elok juga kalau kita bermula dengan sistem yang kecil macam ni. So kita boleh berjinak-jinak lah dengan macam mana sistem ni berfungsi, macam mana kita nak bagi makan ikan, macam mana kita nak tuai sayur dia, macam mana kita nak tanam semula, kita nak pakai biji ke, kita nak pakai cuttings ke. So memang banyaklah kita dapat daripada hasil satu tuaian ni. So seperti biasa kita cuci dulu sayur-sayur yang dituai tu. Kangkung dalam sistem aquaponics ni memang lembut lah. Tak payah nak asingkan batang dia dengan daun dia. So setelah kita basuh kita punya sayur tu, kita pergi cari telur lah daripada Rhode Island Reds kita. Ayam-ayam ni dah mula bertelur lah. Dalam satu hari kita dah boleh dapat dalam 10 biji telur. Mula-mula sekali kita buat omelette bayam Brazil. Ini cara orang kebun yang buat omelette lah. So kita dah pecahkan telur tu, kita tambah garam dengan lada. Kita kacau telur tu dan sebatikan garam dengan lada lah. Kita asingkan telur tu dan masukkan sedikit minyak dalam kuali yang tengah panas tu. Lepas tu kita ambil bayam Brazil yang kita cuci tadi, kita masukkan terus ya. Dan kita lembutkan bayam Brazil ni. Bila dah cukup lembut, kita masukkan adunan telur tadi yang kita dah kacau. Dan kita masak lah. Omelette macam ni memang sedap dan memang berkhasiat lah. Dia ada fiber dia, dia ada sayur dia, dia ada protein sekali. Omelette macam ni lah memang kegemaran saya. Saya makan hari-hari pun boleh ni. Bila telur tu dah masak, dah set lah, kita tambah lah mozzarella.
Untuk bagi dia spicy sikit, kita taburlah sikit chili flakes tu. Chili flakes ni pun kita buat daripada cili padi kita. So dekat aquaponics tu kita ada tanam salad kan. So dengan omelette tu, kita petik lah sikit daun salad tu. Makan bersama dengan telur. Macam mana nak cakap lah, ini memang sedap lah. Fresh kan, semua barang fresh. Untuk nasi goreng homegrown ni, dia ala-ala nasi goreng kampung lah. Kita petik cili sikit dan kita tumbuk cili tu bersama beberapa ulas bawang kecil dengan bawang putih lah. So tumbuk sampai lumat. Kalau ada ikan bilis yang dah siap goreng, kita tambahkan sekali. Lepas tu kita tumis lah bahan-bahan yang kita tumbuk tu. Bila dah cukup masak dia punya tumisan tu, kita masukkan telur. Ini bukan telur ayam tau, ini telur itik. Nanti kita akan tunjuk lah. Kita pun ada bela itik dekat bawah tu. So next video kita akan tunjuk lah macam mana kita bela itik. Ini telur itik, kita masukkan 2 biji dan kita scramblekan dia lah. Lepas tu kita masukkan nasi semalaman lah. Gaul sampai sebati lah. Dia punya telur, bawang dengan nasi tu. Lepas dah sebati, kita masukkan kita punya kangkung tu. Kangkung tu kita kena layukan lah dalam nasi tu. Bila kangkung tu dah sebati dengan nasi, kita masukkan kicap cair sikit. Dan inilah yang lain sikit daripada yang lain. Kita letak sambal belacan dekat hujung tu, penghujung dia. Ramai orang suka tumis belacan sekali dengan bawang-bawang yang awal tu kan. Tapi saya suka letak dekat last-last lah. Akhir sekali yang wajib tu, kita kena letak lah ikan bilis goreng tu. Dan campurkan sekali dengan nasi dan kangkung tadi. Jangan lupa tau, semua hasil ni semua daripada aquaponics, sistem aquaponics yang kecil tu.